Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tuan Mulia. Alhamdulillah, hari ni hari Saturday, hari Sabtu. 30 Mei 2026. Bahawasanya malam ni sambutan meriahnya JDT Berapa saya tak ingat. Jadi itu Assalamualaikum selamat pagi. Itu saya tak terlibat lah. Saya terlibat dengan H3 Rehab ni. Untuk rehat saya pun masih kurang berkesihatan sangat. Jadi semestinya pagi ni saya akan BP dulu. InsyaAllah. Sama siapa lagi ni? Nabiha. Saya ni tanya kali-kali bukan ingat sangat. Tahu Mawar coklat yang sebut je kan? Itulah. Nabiha. Nabila yang lain. Nabila cuti. Macam mata. Berapa? 107773 cik. Tu 773. Rendah tu. Rendah sikit lah. Okay. InsyaAllah. Terima kasih. Assalamualaikum. Okay, kita jumpa ke OT. Seperti biasa, kita ke arah satu untuk bahagian OT, Occupational Therapy. Terapi cara kerja. Ini punya hostel. Hostel. Kita tunggu. Kita bersama dengan siapa jurulatih terapi kita. Kita akan jurulatih. Ini first time saya suka meriah tuan. Assalamualaikum. Assalamualaikum cikgu. Siapa? TikTokers. Ya. Kenapa? Dengan Cikgu Izzah. Sini ni. Alright. Setting camera. Alright. Sana. Dia bawa bang kerja ni. Untuk digunakan. Okay. Selamat pagi. Hari ni pagi ni bersama dengan Cikgu Izzah. Dia kena angkat ni. Baik. Bawa ke sini. Okay. Okay. محمد نبينا بنور هدينا من مكة حبيبي نور سطع المدينة من صلى صلاته وتحلى Lubang ni betul Betul. Boleh masukkan ikut yang Cik Anur selesa. Ada sebelah pula. 3, 4, 5. Yes. So, Kita buat 30. Alright. Kita buat 1. 1, 2, 3, 4, 5. 2. Ya. 1, 2, 3, 4, 5. 3.
أنت سروري أنت الزمن أنت الحكاية منذ القدم قلبي يناديك في كل حين حبك يجري. Lepas tu nanti saya makan kurang. Tu. Boleh tak? Dua. Milih dua je. Dia dah mula ni Dah Ijaz. Jari nak Ijaz. Ingat, anak-anak kuat tak boleh tolong dia. Ya. Jari ni. Okay. Kalau tak saya tukar, dia tak ada berat. Wah, ni lagi besar. Ya. يا نور يا نور يا محكم يا تنزيل لمحمد عن جبريل من رب العرش دليل. Alhamdulillah. Selesai untuk proses roti bagi. Assalamualaikum. Selesai. Itulah untuk exercise tangan ni. Tengok ni. Entah pun tengok ni video tadi kan. Tengok. Macam ni. Nak gayakan guli tu. Nak ambil guli masukkan dalam genggaman tangan. Lepas tu keluarkan dalam genggaman tangan. Keluarkan. Letak balik. Bukan mudah. Tak apa. Kita cuba. InsyaAllah. Lepas ni kita ke PT. Fisioterapi. Assalamualaikum. Sidangan. Tak sem. Yang akan. Tak ada. Cikgu, tak ada jadual. Banyak dengan Hayat. Cikgu apa ni? Yasmin. Yasmin Nadra. Betul. Boleh kalau nak pegang boleh. Kita pegang macam kita pegang aku pegang sebelah tangan. Ini kaki yang belakang tu terus tentang depan. Ya. Okay. Cuba. Kalau tak macam balik bawah sakit kan? Turun. Dan turun balik. Terus turun balik tadi. Okey. Up. Okey, sentuh boleh. Kita buat 50 aja boleh? Boleh pegang. Sebelah. Tak. Pegang boleh. Kalau takut jatuh kan, kita gerak tiba-tiba. Kita buat 50 sebelah. Tak cuba ni, dia goyang. Oh, 50 kan? 50 sebelah, boleh? Okey, kalau boleh gerak dulu. Tiga. Empat. Lima. Enam. Tujuh. Lapan. Sembilan. 10. 11. سبحان الله مولانا بديع الكون سوانا علي القدر نعبده ستير الخلق سبحانه حميد الرب نحمده بسر الحمد لله. Ya, try 10 dulu. Doi. Boleh tak? Boleh. Betul tak? Boleh tak apa? Kita try naik. Tiga. Empat. Lima. Enam. Tujuh. Lapan. Sembilan. 10. Boleh?
Tidak ada berubah kan? Ini kan? Saya kerja ni. Yang ulang kan? Kenapa pada lipat? اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم ربي فانفعنا ببركتهم واهدينا الحسنى بحرمتهم ربي فانفعنا ببركتهم واهدينا الحسنى بحرمتهم وآمن مأمون حامد محمود شاهد مشهود ناصر منصور وأحمد ومحمد بهديه نتعبد يا ربي صل عليه ما الطير ناح وغرد Alhamdulillah selesai untuk program hari ini untuk lihat program rehab ini bermula daripada OT dikenali oleh Cikgu Izzah dan untuk di PT tadi dikenali oleh Cikgu Yasmin Nadra dan untuk Luqmat dikenali oleh Cikgu Salihin. Alhamdulillah hari ini selesai kelulusan di sini. Lepas ni kita pergi makan lah. Okay, macam biasa Elan seperti biasa. Barang siapa nak jual beli Assalamualaikum jual beli kenderaan boleh hubungi Anwar dan juga untuk jual beli rumah hubungi Anwar segera insyaAllah. Jumpa lagi untuk sesi yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Bismillah ku melangkah